Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, dilaporkan menyarankan agar Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, kembali mengambil tanggungjawab penuh menguruskan skuad Harimau Malaya. Perkara ini dikongsikan oleh Timbalan Setiausaha Agung AFC, Wahid Kardani, selepas Kongres Luar Biasa FAM baru-baru ini. Menurut AFC, pengurusan skuad kebangsaan sepatutnya berada di bawah kawalan terus Badan Indo, bukan diasingkan melalui unit khas seperti yang diamalkan sekarang. Walaupun unit tersebut masih di bawah FAM, ia beroperasi secara berasingan dalam aspek pemilihan pemain, persiapan pasukan, dan juga pencarian pemain naturalisasi. Isu ini menjadi semakin hangat selepas beberapa kontroversi termasuk dakwaan pemalsuan dokumen melibatkan pemain, serta ketiadaan aksi persahabatan antarabangsa pada kalendar FIFA bulan Jun. Saya ulangi, tiada aksi persahabatan antarabangsa bulan ini. Bekas jurulatih Harimau Malaya, K. Rajagopal pula menegaskan, tanpa perlawanan antarabangsa yang cukup, perkembangan pasukan boleh terjejas. Sementara itu, negara jiran seperti Indonesia, Thailand dan Filipina terus aktif mengatur perlawanan persahabatan. Persoalannya sekarang, adakah ini petanda besar perubahan bakal berlaku dalam struktur Harimau Malaya? Anda ada pandangan? Sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Teruskan bersama saluran YouTube Studio Bola Mai untuk berita dan perkembangan terkini bola sepak Malaysia.